tak sebut mas kahwin ketika akad nikah tu sah. Ini kita buat kesimpulan kat sini. Dan wajib dia serahkan kemudian. Kemudian itu jangan ditangguh, bahaya. Sebab kita tak tahu ajal maut. Kalau dia kata duit masuk, selesai. Patutnya duit masuk dululah. Gaduh nak kahwin cepat. Tak masuk lagi. Serasa seminggu lagi. Sabar, tunggu seminggu. Mana boleh sabar, kita dah berumur. Baik, tuan-tuan. Kalau si isteri itu setuju untuk tangguhkan bayaran mahar tadi, dia bergantung pada perempuan tu. Macam mana? Boleh dah nak tangguh? Bila? Tak tentu lagi. Saya tak setuju. Habis? Isteri perempuan lain yang setuju.